surah yang ke-12 daripada Al-Quranul Karim, iaitu surah Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa nusalli wa nusallim ala nabiyyil mustafa wa ba'd. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, bertemu lagi kita di dalam siri Sejenak Bersama Kalam Allah. Dalam siri kita kali ini, kita akan membicarakan surah yang ke-12 daripada Al-Quranul Karim, iaitu surah Yusuf, surah Makkiyah, mengandungi sebanyak 111 ayat. Tema asas dalam surah ini menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam secara keseluruhan, di mana Allah Ta'ala memberikan kekuatan, menurunkan keamanan kepada umat dan memberikan pertolongan kepada hambanya melalui peristiwa-peristiwa gaib yang berlaku dengan penuh kesempurnaan. Allah Ta'ala juga menceritakan kisah Nabi Yusuf ini sebagai ahsanul qasas, sebaik-baik kisah, di mana kisah Nabi Yunus ini tidak ada pengulangan sama sekali di dalam surah-surah yang lain. Berbeza dengan kisah Nabi Hud, Nabi Yunus, Nabi Saleh dan sebagainya, itu diceritakan di dalam banyak surah-surah, terutamanya di surah Al-Qasas. Tetapi untuk kisah Nabi Yusuf ini tidak berlaku apa-apa pengulangan, melainkan di dalam surah ini sahaja, surah yang dinamakan dengan surah Yusuf. Dan surah ini juga memberikan motivasi kepada umat Nabi Muhammad SAW kepada kita di dalam menghadapi ujian, kena sabar dan sebagainya. Itu disebutkan banyak di dalam surah ini. Surah ini bermula dengan mimpi Nabi Yusuf alaihissalam, yang mana baginda bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepada baginda Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu diceritakan kepada ayahnya Nabi Yaqub, lalu ayahnya menasihatkannya jangan menceritakan cerita itu kepada saudara-saudaranya yang lain, kerana saudara Nabi Yusuf ini cemburu dan mereka akan lebih cemburu dengan kasih sayang ayah mereka kepada Nabi Yusuf. Lalu mereka itu merancang untuk membuang atau menjauhkan Nabi Yusuf daripada keluarga mereka, lalu berbincang untuk membunuh, tetapi akhirnya membuat keputusan untuk membuang Nabi Yusuf itu ke dalam perigi. Dengan helah mereka untuk bermain, mereka meminta izin kepada ayah mereka membawa Nabi Yusuf bermain, lalu melemparkan Nabi Yusuf ke dalam perigi. Lalu mereka pulang dengan baju Nabi Yusuf yang dikotorkan ataupun dilumuri dengan darah palsu, lalu memberitahu ayah mereka Nabi Yusuf telah dimakan oleh serigala. Lalu Nabi Yusuf yang berada di dalam telaga itu tadi dijumpai oleh kafilah yang dalam perjalanan ke Mesir, lalu dijual sebagai hamba di sana dengan harga yang murah. Baginda kemudiannya dibeli oleh seorang pembesar Mesir, Azizu Misr. Lalu Al-Aziz ini memelihara Nabi Yusuf seperti anak sendiri, dan Allah Ta'ala memberikan kebijaksanaan wahyu kepada Nabi Yusuf, memberikan ilmu kepada Nabi Yusuf ketika mana baginda sudah besar. Apabila baginda sudah besar, isteri kepada pembesar itu tadi, isteri kepada Al-Aziz itu tertarik kepada Nabi Yusuf kerana ketampanan yang diberikan kepada baginda. Lalu cuba untuk menggoda baginda, tetapi Nabi Yusuf menolak ajakan tersebut kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apabila telah terbongkar perkara tersebut, isteri Al-Aziz itu memfitnah Nabi Yusuf, menyebabkan beliau baginda dipenjarakan walaupun tidak bersalah. Di dalam penjara, Nabi Yusuf berada di dalam bersama-sama dengan banduan-banduan yang lain. Lalu baginda berdakwah kepada mereka, dan terdapat dua banduan yang bermimpi. Lalu Nabi Yusuf mentakwil mimpi mereka dengan tepat, dan salah seorang daripada mereka apabila berjaya keluar bekerja di istana. Lalu dalam satu ketika Raja Mesir itu bermimpi tentang 7 ekor lembu gemuk dan 7 tangkai hijau yang kering. Lalu ditanyakan kepada siapakah yang boleh mentakwil mimpi raja ini. Lalu banduan yang telah keluar itu tadi memberitahu raja Nabi Yusuf boleh mentakwil mimpi ini. Lalu dipanggil Nabi Yusuf, lalu Nabi Yusuf mentakwil mimpi ini dengan mengatakan bahawasanya 7 ekor lembu gemuk itu mempunyai maksud bahawa 7 tahun akan dialami oleh Mesir dengan tahun yang makmur, masa kemakmuran dan masa kemewahan. Kemudian akan datang 7 tahun kemudian, 7 tahun yang kekeringan, kemarau dan sebagainya. Lalu setelah kebenaran takwil mimpi Nabi Yusuf itu dibuktikan, Nabi Yusuf dibebaskan daripada penjara dan dilantik untuk menjadi menteri perbendaharaan kerana kebijaksanaan dan integriti baginda Nabi. Lalu apabila datang musim kemarau, saudara-saudara Nabi Yusuf ini datang ke Mesir untuk membeli makanan, dan Nabi Yusuf mengenali mereka, tetapi mereka tidak mengenali Nabi Yusuf. Lalu Nabi Yusuf menyembunyikan identiti beliau, identiti baginda, untuk menguji mereka. Kemudian Nabi Yusuf mengatur strategi untuk menahan adiknya sendiri Bunyamin dengan menyimpan bekas milik raja dalam karung Bunyamin. Ia satu ujian untuk melihat reaksi saudara-saudara Nabi Yusuf ini. Nabi Yaqub terlalu rindu dan sedih di atas kehilangan Yusuf dan Bunyamin. Tangisan yang berpanjangan menyebabkan mata menjadi buta. Lalu setelah semua kebenaran terbongkar, Nabi Yusuf memerintahkan agar baju Nabi Yusuf itu dibawa pulang dan disapukan ke wajah Nabi Yaqub,
untuk memulihkan penglihatan baginda. Apabila baju tersebut diletakkan di wajah Nabi Yaqub, maka pandangannya itu, matanya itu kembali dapat melihat, dan ia menjadi satu saat kebahagiaan yang besar kepada Nabi Yaqub. Lalu Nabi Yusuf menjemput seluruh keluarganya ke Mesir dan mereka disambut dengan penuh kemuliaan, dan Nabi Yusuf mengangkat ayah dan ibunya itu di atas singgahsana lalu mengatakan, inilah yang aku lihat di dalam mimpi ketika kecil dulu. 11 bintang dan matahari dan bulan itu sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ini adalah suatu takwilan yang Allah Ta'ala bagi, ilmu mentakwil mimpi yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam sehingga mengubah hidup baginda. Dan of course terdapat banyak cabaran dalam kehidupan baginda yang akhirnya dapat diharungi dengan hasil kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam. Inilah serba sedikit ringkasan apa yang terdapat di dalam surah Yusuf. Ila liqa'in akhar, wabillahi hidayati wat taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.